Aku ada backpack baru daripada Thule. Model Thule Paramount 24 liter. Sebelum ni aku pakai daily backpack aku 20 liter. Kali ni aku ada backpack 24 liter yang lagi sesuai lah untuk aku punya daily. Untuk aku memang suka lah backpack yang praktikal macam ni. Lepas tu dia memang tahan lasak lah. Sekejap aku tunjuk bukti tahan lasak dia. Beg ni juga dia ada sangat banyak kompartmen yang aku rasa sangat-sangat praktikal untuk aku pakai. First sekali memang aku suka dia punya rupa lah. Rupa dia memang handsome. Relax je rupa dia. Dia macam chill-chill je. Dia tak nampak menonjol sangat. Main kompartmen ni dia best sebab ada option roll. Lepas tu juga dia ada option easy access dari tepi ni untuk ambil barang-barang yang ada dekat dalam ni. Dia ada 2 kompartmen untuk laptop. Yang ni aku memang bawa laptop di mana-mana. Dia muat masuk sini. Lepas tu juga dia ada poket tepi yang aku rasa sangat-sangat sesuai untuk aku punya essential lah. Untuk belah kanan pula dia ada tempat untuk letak botol air. Tapi biasanya aku kat sini aku letak aku punya kamera lah. Dan dekat bahagian belakang pula dia ada poket kecil. Jadi aku rasa ni tempat yang paling sesuai untuk aku letak aku punya wallet. Lepas tu last sekali dia ada poket depan ni. Tapi dekat dalam ni aku ada benda yang lagi best, iaitu Thule Subterra Power Shuttle Mini. Yang ini tempat untuk aku letak aku punya kabel-kabel apa semua. Dia lebih sesuai untuk jadikan lebih organize lah aku punya daily backpack. Jadi ini adalah setup daily backpack aku yang aku bawa pergi ke mana-mana untuk setiap hari. Dan inilah barang-barang yang best ni aku bawa. Tapi kalau korang nak juga, sekarang ni dia ada sale 12-12 yang korang boleh dapatkan. Aku akan letak link nanti. Mana tak? Betul lah aku cakap band ni best kan? Jadi kalau korang nak dapatkan sekarang. Gerak dulu. Ciao!